Bismillahirrahmanirrahim, geng. Ada student-student yang bertanya kepada saya tentang pengalaman sewaktu Viva PhD saya dulu. Macam mana, berapa lama, berapa jam, apa soalan-soalan yang diutarakan oleh the examiners, panel members. Okey, saya nak cerita sedikit. Okey, ini sebagai satu faktor menggalak insya-Allah kepada pelajar-pelajar, khususnya pelajar saya yang sedang saya supervise ni, yang ambil PhD ni. Pengalaman saya dulu waktu Viva, saya um, drill lah untuk tempoh masa 2 jam. 2 jam tu tak lama sangat tu. Kita ada presentation yang diberikan tempoh masa 20 minit. Lepas tu ada sesi soal jawab. Okay. And that 20 minutes given for your presentation tu, dia macam laju, cepat saja dah habis. And then waktu sesi soal jawab itulah bermulanya kisah-kisah yang menarik. Okay, apabila panel saya punya external examiners, apa tu, external supervisor, dia bertanyakan soalan-soalan yang konstruktif, yang provoking. Kenapa nak buat kajian begini? Kenapa objektif saya begitu? Cukup ke literature review yang saya berikan? Soalan-soalan ni kadang-kadang kita tak terfikir tau. Examiner ni boleh tanya soalan-soalan begitu. Dan kadang-kadang bendanya terlampau remeh, tetapi kita nak menjawabnya tu macam alamak kan, blank seketika. Nak pula time saya buat PhD dulu, waktu Viva tu adalah sewaktu COVID-19 dulu. Dan kita buat secara online. Jangan cakap lah online ni senang ke apa, tak ada. Bukan online tu senang ke apa. Ada lagi gubra kita dibuatnya. So, kepada student-student yang sedang ambil PhD dan on the way nak pergi ke Viva tu, what I nak suggest, nak advise, you by heart setiap chapter, setiap muka surat dalam penulisan you tu, you kena tahu dekat mana kedudukannya, table ini, graf ini, apa bacaan dia. Sebab apa? Ini yang kita nak tanya. Okay, sebagai examiner, ini yang kita nak tanya. So, kita nak dengar, anda faham ke tidak? Apa kajian yang anda nak buat ni? Kalau you jawab benda lain ataupun you macam I check back, okay, minta maaf lah, terus terang saya cakap. So, get ready. 2 jam tu tak lama, mungkin akan sambung 3 jam.